Aktiviti penyeludupan minyak petrol bersubsidi di sepanjang sempadan Malaysia Thailand terus menimbulkan kebimbangan apabila sindiket menggunakan strategi menyewa tanah persendirian untuk dijadikan pangkalan haram. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN Kelantan, Azman Ismail berkata pemilik tanah sering memberi alasan penggunaan untuk pertanian atau kerja pembersihan banjir, tetapi kawasan itu sebenarnya digunakan bagi operasi haram oleh sindiket dari negara jiran. Owner tanah tu cikgu, orang tempatan. Dia bagi sewa, tak ada masalah, tak ada isu. Memang betul nak buat perkara haram apa semua, kita kata pelarang, dia just buat holding dia tu. Dia kira penyewa. Personal lah, dia kira penyewa. Ada sekali kita pun tangkap yang mengendali pengelar haram. So ni tukar buka pintu. Yang ni tukar kutip ke tukar terima barang. Dalam temu bual eksklusif dengan bernama baru-baru ini, Azman berkata setiap individu dalam sindiket berperanan masing-masing dan mereka diberikan upah untuk setiap transaksi pemindahan minyak petrol yang berjaya diseludup. Minyak petrol bersubsidi yang diseludup ke Thailand dijual berdasarkan berat kilogram dan struktur harga berubah-ubah mengikut permintaan pasaran di sana. Dulu, bagi contoh, 1 ton jerikan 30 liter dijual dengan harga RM31. 1 ton jerikan tu RM31 ya, sekarang tak lewat dengan harga tu lah, sebab dia ambil dengan harga RM2.6 dah. Azman tidak menafikan di kawasan zon sempadan sungai menyukarkan tindakan penguatkuasaan kerana penyeludup mudah melarikan diri ke perairan Thailand. Beliau menjelaskan terdapat kekangan teknikal di lapangan juga, iaitu di sebelah perairan negara jiran dilihat lebih tersusun dengan tebing dan infrastruktur ringkas. Sebaliknya di sempadan Malaysia kurang pencahayaan dan menghadapi risiko lebih tinggi terutama pada waktu malam. Sementara itu Azman berkata beliau menyokong saranan Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat supaya dipertimbang pembinaan pagar atau tembok sempadan di kawasan terpilih di sempadan Kelantan, Thailand.